Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji diminta oleh rakan-rakan Pak Haji untuk mengulas kenyataan yang dibuat oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga al-ehwal agama. Seperti mana Pak Haji percaya rakan-rakan Pak Haji ataupun sahabat-sahabat Pak Haji pernah mendengar kenyataan yang dibuat oleh menteri mengenai bebanan kerja, tekanan di tempat kerja yang menyebabkan ramai terlibat dengan gejala-gejala songsang, BT-BT tak boleh nak sebut habis. Jadi pada pendapat Pak Haji dan pandangan Pak Haji, itu bukan kenyataan yang harus dibuat oleh menteri yang menjaga al-ehwal agama. Kerana dia sebagai menteri agama, sepatutnya beliau tidak boleh mengeluarkan kenyataan sebegitu. Ini amat memalukan sebagai seorang menteri. Kalau kita kalau menteri mengeluarkan kenyataan macam gini, contohnya disebabkan oleh tekanan kerja, bebanan kerja, ramai kaki tangan pekerjaan, kaki tangan kerajaan ataupun siapa-siapa lagi lah, kaki tangan swasta ke, menyebabkan stres, dan disebabkan oleh stres itulah ramai yang terlibat dengan penyakit, yang ini jantung ataupun sebaliknya. Itu mungkinlah. Ini adakah dengan tekanan dan bebanan kerja yang membuat ramai terlibat dengan gejala songsang? Ini menteri apa ni? Dahlah jaga al-ehwal agama. Kan? Kalau gitu kita tak boleh nak marah Papa Non. Kalau gitu rakyat tak boleh nak mengutuk Papa Non. Disebabkan mungkin masa Papa Non dulu sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, mungkin bebanan kerja, mungkin tekanan kerja waktu tu, itu yang menyebabkan Papa Non jadi peliwat. Kan? Jadi melakukan perkara-perkara luar tabi'i. Adakah sebegitu? Adakah maksud yang dimaksudkan oleh menteri itu macam gitu? Itu sebab sebagai menteri agama kena cakap tentang iman. Disebabkan oleh kurangnya iman, disebab oleh kurangnya ilmu agama yang menyebabkan ramai orang-orang Islam ataupun sesiapa saja yang terlibat, yang terjebak dengan perkara-perkara songsang. Kalau nak kata tekanan dan bebanan kerja jadi membuat perkara songsang, itu bukan cara sebagai seorang menteri agama. Itu menteri pasola boleh. Kalau menteri pasola dia cakap macam itu, orang tak marah. Sebab ini menteri agama. Kan? Patutnya bila menteri agama kena tekankan kepada ilmu agama, kepada tentang agama. Sebab orang yang bukan Islam tu tak kisahlah, tapi kebanyakan yang kes hari tu yang 200 lebih tu kebanyakan orang-orang Melayu Islam yang terlibat dengan perkara-perkara songsang. Janganlah mentang-mentang pemimpin pun ada luar tabi'i, yang bawah-bawah pun nak ikut luar tabi'i. Sedangkan Allah dah bagi kita panduan dalam Al-Quran perkara-perkara yang Allah laknat. Ini sepatutnya menteri kena ceritakan tentang ilmu agama, menerangkan agama kepada perkara-perkara yang Allah laknat, perkara-perkara yang songsang. Bukan bagi tahu dengan rakyat bahawa tekanan dan bebanan kerja menyebabkan ramai terjebak dengan gejala songsang. Itu bukan sebagai seorang menteri agama yang menjawab macam itu. Seperti mana yang Pak Haji kata tadi, yang boleh menjawab macam itu adalah menteri pasola. Menteri pasola pun Pak Haji rasa pun takkan cakap macam itu. Jadi ini amat memalukan. Itu sebab Pak Haji beritahu dulu, dalam kerajaan Madanon ni menteri-menterinya banyak yang cap ayam. Dan dah bercap ayam berat kapur pula tu. Kan? Bila cakap sikit marah. Ada Walanon selalu komen dalam video Pak Haji tu. Bukan main koyak Walanon tu kalau komen dalam video Pak Haji. Jadi ini Pak Haji cakap cara fakta. Pak Haji bukan nak mengutuk atau tak menghina kenyataan yang dibuat oleh Menteri Agama. Tetapi Pak Haji cuma nak buat sikit komen. Dia tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan atau perkataan sebegitu kepada masyarakat ataupun kepada rakyat.
Dia sebagai menteri agama sepatutnya dia kena memperkenalkan ataupun kena berdakwah kepada orang yang melakukan perkara-perkara songsang. Kalau gitu bahaya. Jadi isteri-isteri yang di rumah, pastikan suami kamu tidak stres, pastikan suami kamu tidak terbeban ataupun tidak ada tekanan. Nanti kalau suami kamu terbeban, ada tekanan, nanti kalau suami kamu akan terjebak dengan perkara-perkara songsang. Begitu juga dengan ketua-ketua jabatan di jabatan kerajaan ataupun jabatan swasta. Jangan buatkan staf kamu tekanan dan beban kerja. Kiranya jika kamu buat tekanan dan bebanan kepada pekerja-pekerja kamu, maka takut nanti pekerja-pekerja kamu terjebak dengan perkara songsang. Kan? Kalau apa yang dinyatakanlah oleh Menteri Agama, kan, amat memalukan sahabat-sahabat. Ini Menteri Agama yang baru dilantik, amat memalukan keluarkan kenyataan sebegitu. Pak Haji tak tahulah dia daripada parti mana, tiba-tiba dapat jadi menteri, kan. Jadi kalau dia sebagai seorang yang mempunyai ilmu agama, sepatutnya dia tidak mengeluarkan kenyataan sebegitu. Dia sepatut mengeluarkan satu kenyataan yang boleh menyedarkan masyarakat dari segi ilmu agama. Sebab dia menteri agama, mestilah kena berkaitan dengan agama. Apa yang Islam ajar, apa yang Islam tolak, apa yang Islam suruh. Al-Quran ada, hadis ada. Bukan cakap dengan tekanan dan bebanan kerja menyebabkan orang melakukan perkara songsang. Itu bukan cara sebagai seorang menteri. Jadi itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji untuk hari ini. Itu sajalah yang Pak Haji boleh komen. Kalau nak suruh komen panjang-panjang, insyaAllah nanti kalau lain channel Pak Haji dah okey, dah tak diganggu gugat, kita akan buat live, kita buat macam Papa Gomo, kan? Kita balon, tetap kita balon. Jadi ini saja yang paling Pak Haji boleh kongsikan. Jadi kepada walanon, kalau nak komen tu biar berfakta. Jangan komen bodoh macam tak boleh cakap macam lembu. Lembu lagi pandai daripada walanon, kan? Jangan bodoh macam walanon, senang cakap. Kan? Jadi ingat sahabat-sahabat, inilah kerajaan yang kita lihat, kerajaan yang kita tak boleh mengharapkan sangatlah. Jadi dah sama masanya lah kita buat satu perubahan. Kita kena beranikan diri kita untuk membuat penukaran, untuk buat perubahan. Semoga Pakatan Harapan ni akan ditenggelamkan tidak lama lagi. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.